11. Ulas sikit. Kenapa 11? Sebab Tok Min ni apa yang saya tahulah, yang saya kenal, dia bukan sahaja fokus orang kata kepada pentadbiran ataupun ekonomi Negeri Sembilan semata-mata, tapi juga daripada segi agama. Okey, kita sedia maklum Tok Min ni selain daripada dia memang seorang yang peramah apa semua, dan untuk agama ni dia memang menitik beratkan, dia memang fokus terutamanya untuk staf-staf kerajaan. Jadi bagi saya Tok Min ni saya tak pernah jumpa lagi setakat ni yang menguruskan pentadbiran Negeri Sembilan yang memang menerapkan nilai-nilai Islam tu, bukan sahaja kepada orang Islam tapi juga diterapkan nilai-nilai murni kepada bangsa-bangsa dan agama yang lain.